Assalamualaikum guys. Hari ni kita ada final exam food toxicology pukul 12 sampai pukul 2 pada tarikh ni. Aku semalam tiba-tiba jadi macam craving gila nak makan ramen. So hari ni aku beli 2 terus. Cheese dengan 2 kali. Cakap pun dah menjeci-jeci adionya. Sekarang ni kita nak masak. Kita nak masak ramen. Tu 2, terus lepas tu telur rebus 3 biji. Panas. Jarang-jarang tak apa. Hari ni 29/1 paper kedua food engineering. Pukul 3 sampai 5. Hari ni 1/2 pukul 9 sampai pukul 11 kita exam instrumen dekat DSM. Hari ni 4/2 exam research pukul 3 sampai 5 dekat DSM. Hari ni paper yang kelima subject sanitation pukul 9 sampai 11 dekat DSM. Hari ni last day exam paper yang ke-6. Hari ni food law pukul 3 sampai 5 dekat DSM untuk Samliban. Paper toxic, let's go. Food engineering, let's go. Instrument, let's go. Research, let's go. Sanitation, let's go. Paper food law, let's go.